Kerajaan Negeri Perak terus memperkukuh komitmen terhadap kebajikan mahasiswa dan pembangunan anak muda menerusi kesinambungan pelaksanaan beberapa inisiatif yang telah diperkenalkan sebelum ini, iaitu bantuan sara diri, bantuan kecemasan mahasiswa Negeri Perak dan juga bantuan baucer buku mahasiswa. Bagi tahun 2025, peruntukan bagi bantuan sara diri dan bantuan kecemasan mahasiswa telah dinaikkan kepada RM4 juta, iaitu 100% berbanding dengan RM2 juta pada tahun sebelum ini. Bantuan ini dijangka memanfaatkan hampir 7,000 orang mahasiswa anak Perak yang melanjutkan pengajian secara sepenuh masa di peringkat diploma, ijazah sarjana muda, sarjana dan juga PhD. Bantuan ini diberikan kepada pemohon yang layak dengan kadar maksimum sehingga RM5,000 bergantung kepada keperluan kes yang tertakluk kepada pertimbangan jawatankuasa kelulusan yang diketuai oleh pengurusi jawatankuasa pendidikan, pengajian tinggi, belia dan sukan Negeri Perak bersama-sama dengan Yayasan Perak, Pejabat Kewangan Negeri dan juga Unit Perancang Ekonomi Negeri atau UPEN. Pada masa yang sama, kerajaan negeri turut menyediakan bantuan baucer buku mahasiswa dengan peruntukan sebanyak RM750,000 memanfaatkan 5,000 mahasiswa anak Perak dengan nilai bantuan RM150 setiap seorang. Bantuan ini diselaraskan oleh Pejabat Exco Pendidikan dan juga dengan sokongan PASAK ataupun Pusat Aspirasi Anak Perak. Permohonan bagi ketiga-tiga inisiatif yang saya sebutkan tadi, bantuan sara diri, bantuan kecemasan mahasiswa dan bantuan baca buku, dibuka mulai 16 April. Hari ni 2025 menerusi laman sesawang rasmi www.ehens.com.my dan tarikh tutup permohonan bagi bantuan sara diri dan bantuan kecemasan adalah pada 31 Mei 2025. Manakala bagi bantuan baucer buku adalah pada 16 Jun 2025. Melengkapkan komitmen kerajaan negeri terhadap pembangunan modal insan khususnya di kalangan belia, maka program jelajah AIM TVET bersama Cikgu Sakrani 2025 akan dianjurkan pada hari Sabtu 19 April 2025 bertempat di Kompleks Belia, Tapah. Program ini selaras dengan hasrat menjadikan Perak sebagai koridor TVET Malaysia menjelang 2030 dan bertujuan memperluas pengiktirafan terhadap pendidikan dan kemahiran TVET, memperkenalkan inovasi serta memberi pendedahan berkaitan kerjaya kepada anak muda.